Hai, Assalamualaikum semua. Untuk pendaftaran, anda boleh tekan mana-mana link ataupun QR code yang diberikan oleh ejen-ejen GB Gold. Setelah anda tekan link tersebut, anda akan dibawa masuk ke bahagian Create Your Account. Okey, di sini anda akan nampak Gold Bullion Storage, Silver Bullion Storage, Introduced by, dan pastikan itu adalah ejen anda yang akan membimbing anda. Kemudian scroll bawah dan isikan maklumat dengan betul dan tepat. Isikan nama, kemudian masukkan email. Ini pastikan email jangan salah ya. Kemudian masukkan nombor telefon. Pastikan anda memilih Malaysian IC sekiranya menggunakan IC ataupun pasport. Okey, kemudian masukkan nombor IC anda dengan tepat. Okey, pergi ke bahagian password pula. Pastikan masukkan password mengikut arahan yang tertera dekat situ. Okey, perlukan 8 karakter. Mesti kena ada huruf, nombor dan simbol. Okey, kemudian kita confirmkan password kita yang kita isikan tadi. Alright, bila dah selesai, okey, boleh tandakan kotak untuk agreement di bahagian bawah ni. Dan kemudian kita tekan create account. Pendaftaran anda belum lagi selesai. Anda perlu pergi ke email anda untuk verify account. Okey, itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum.